Contohlah ayat nak buat At-talibu yaktubu ad-darsa. At-talibu tu adalah mubtada, khabarnya yaktubu ad-darsa. Ilal madrasah, kalau tambah panjang lagi. Lepas tu tengok dekat kataba yaktubu tu, dia boleh jadi fi'il madi atau fi'il mudhari' atau hayat awal. Sama ada ayat tu sedang terjadi ataupun dah lepas tu. Kalau at-talibu tu seorang, jadi yaktubu atau kataba. Kalau at-talibani, mana dua orang, jadi at-talibani yaktub ataupun at-talibani yaktubani. Dia berubah. Okay, next. Al-jumlah ismiyah ni boleh juga nak buat macam bunga itu cantik. Kalau tak saya letak kata kerja pun, macam bunga itu cantik, sekolah itu besar. Faham? Next, al-jumlah fi'liyah. Okey, al-jumlah fi'liyah ni ayat yang bermula dengan kata kerja. Contohnya yaktubu at-talib ad-darsa. Yaktubu tu adalah fa'il, ya at-talib tu adalah fa'il. Fa'il ni adalah orang yang membuat. Maf'ulun bih tu benda yang dibuat. Maksudnya pelajar tadi tu buat apa? Contohnya pelajar tadi tu contohnya Muhammad makan ikan. Muhammad tu fa'il, makan tu fa'il, ikan tu maf'ulun bih. Maksudnya makan ikan. Faham tak? Maf'ulun bih tu benda yang kena buat tadi tu. Macam menulis apa? Pelajaran. Yang tubuh ad-darsa. Tidak. Tapi macam jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah ni, ramai pelajar salah masa jawab exam untuk bahagian binayat. Dia nak buat jumlah fi'liyah ayat tu, tapi dia fi'il depan tu dia berubah juga. Padahal fi'il depan tu tak berubah. Kalau nak jumlah fi'liyah ni, contohnya dia nak buat yaktubu at-talibani, tapi dia tulis yaktubani at-talibani. Padahal yaktubani tu tak payah tambah alif lagi, jadi yaktubu at-talibani. Faham tak? Dia jadi still yaktubu. Walau tengok dekat muka surat 14 tu, yaktubu tu tak berubah pun kan? Walaupun seorang, dua orang, tiga orang. Kalau jumlah ismiyah ta'addi tu, at-talibu tu dengan yaktubu tu dua-dua kena berubah. Faham tak? Jadi kalau jumlah fi'liyah ni, kalau kata kerja tu di depan, dia tak payah berubah pun, tak payah tambahkan berapa alif nun ko, waw nun ko. You still kekalkan sahaja asal tu, tapi berubah dekat fa'il. Maknanya fa'il tu pembuat tu. Contoh jumlah fi'liyah ni, yaktubu at-talib ad-darsa. Dia boleh jadi juga fi'il madi ataupun fi'il mudhari', kataba ataupun yaktubu tu. Okey, ada soalan boleh tak?